Assalamualaikum, Profesor Waalaikumsalam. Datuk Mufti. Saya ada satu soalan. Okey, apa? Soalan ini berkaitan dengan kerja-kerja dan tugasan integriti kita, iaitu bagaimana untuk kita membangkitkan atau mentebikkan rasa keikhlasan dan integriti dalam diri-diri petugas yang bekerja, terutamanya kepada polis-polis kita ni. Okey. Terima kasih. Okey, beliau seorang polwan, iaitu polisi wanita Malaysia, sedang menanyakan kepada Dr. Maza tentang arti keikhlasan, terutama dalam pekerjaannya, iaitu sebagai polis. Jadi kita simak penjelasan dari Dr. Maza. Terima kasih banyak. Soalan ini bukan saja relevan untuk polis, tapi untuk Okey. semua, termasuk saya punya kerja lah juga. Macam mana kita nak ikhlas? Orang bila masuk kerja, ada beberapa perkara. Awal-awal saya rasa semua orang pergi kerja ni, untuk kita jujur dengan kebanyakan manusia dalam dunia ni, Okey. tak ramai orang yang, kenapa awak nak kerja tertentu? Kerana saya ingin berkhidmat pada negara saya. Ada, ada, tapi taklah berapa ramai. Betul tak? Betul. Kebanyakan basic tujuan awal dia, orang kata kerana dia nak hidup lah. Okey, Nak ada gaji, setuju. nak boleh bela anak isteri, itu asas lah. Saya tak kata salah, tapi kebanyakan orang macam tu. Jarang, bukan jarang, ada juga orang yang daripada awal dia masuk kerja, saya tak pentingkan gaji, saya pentingkan khidmat. Ada, saya pernah jumpa, ramai juga doktor, dia tak pergi kerja kat swasta, saya tanya kenapa? Saya pentingkan, saya masih belajar dahulu, saya memang nak servis untuk rakyat. Saya boleh dapat gaji banyak pada swasta, tapi saya kerja hospital kerajaan juga. Kerana itu pesan ayah saya, khidmat. Ada. Ada orang yang masuk polis, daripada kecil dia jadi polis. Kerana dia rasa dia memang nak khidmat, nak mengatasi jenayah dan seumpamanya. Ada. Tapi mungkin persen dia tak banyak. Kalau saya suruh tuan-tuan angkat tangan di atas kejujuran, pun susah nak tangkat. Tapi saya rasa memang kebanyakan masuk kerja kerana ruang pekerjaan yang boleh memberikan kita sumber pendapatan untuk hidup. Betul. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya kebanyakan dari kita bekerja dengan pekerjaan itu pasti awal niatnya karena ingin mendapatkan money, yaitu uang tentunya, untuk mencukupi kebutuhan istri, anak, keluarga. Kemudian ada yang bekerja tujuannya ingin berkhidmat kepada negara misal, itu adalah sesuatu niat yang sangat mulia. Bukan berarti ketika kita bekerja, kemudian diniatkan untuk mendapatkan uang dan uangnya untuk diberikan kepada anak, istri dalam kebutuhan sehari-hari, itu bukan salah, itu benar juga. Jadi tergantung niatnya. Tapi once kita dah masuk belajar, ataupun kita masuk bekerja, macam orang belajar, dia masuk bekerja. Kita masuk bekerja, kita mula mempelajari tugasan kerja kita. Dan kita belajar. Besarnya makna tugasan ini. Setengah orang dia minta kerja, 1-2 kerja, yang mana dapat lah. Dia isi borang belaka. Tanpa dia ada tujuan. Tapi bila dia masuk, dia ada kesedaran. Saya baca dalam Ibn Manda, Al-Imam Az-Zahabi sebut, dia kata sebahagian daripada pelajar penuntut ilmu, masa awal belajar tak ikhlas. Tapi bila dah masuk, ikhlas. Ikhlas tu penting. Kita masuk, kita nak dapat gaji yang halal. Satu. Tapi kita tahu tugasan kita ini ada kaitan dengan memberikan khidmat kepada manusia. Dan memberikan khidmat kepada manusia itu merupakan pahala yang besar. Dan pengkhianatan pada tugasan ini ialah pengkhianatan kepada amanah yang dipikulkan di atas bebanan kita. Jadi kita keluar, jika tidak, duka cita. Kerana duka cita, takut kita ada peluang macam orang jadi polis kan, juga yang lain jugalah, tentera.
dia jadi ada peluang untuk dapat sekurang-kurangnya pahala orang yang mati syahid bila keluar dalam tugasan. Apatah lagi apabila bertempur dengan musuh yang merupakan musuh kepada negara dan orang, kepada umat yang duduk dalam negara juga yang majoritinya orang Islam. Keselamatan orang. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang berperang kerana nak selamatkan harta dia, dia boleh dapat pahala syahid. Ini kan pula orang yang berperang ataupun bertarung kerana nak selamatkan keselamatan awam. Boleh dapat pahala syahid. Tapi kalau benda ni langsung tak ada dalam fikiran dia, aku tak kira. Aku kira kerja je. Tak ada pernah kita kaitkan dengan Allah. Ya Allah, bagilah pahala pada aku di atas tugasan ni. Di samping aku bekerja kerana soal untuk kehidupan, aku berniat supaya aku dapat pahala di atas tugasan ni. Yang itulah benda yang kita kena, antara kita dengan Tuhan, mati sama saja. Okay. Sebab itu, di dalam peperangan, hadis riwayat Imam Bukhari, perang, mati syahid. Orang ni mati, sahabat kata, mata syahid, mati syahid, mati syahid, mati syahid. Tapi pada satu jenazah tu Nabi kata, la, Nabi tak. La. Kenapa? Inna syamlatal lati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibhu al maqasim yashta'ilu alaihi nara. Nabi kata tak, dia tak masuk syurga yang mati tu. Kerana selendang yang dia ambil di dalam peperangan Khaybar, bila perang ada harta rampasan perang, buti atau rampasan perang. Selendang yang dia ambil pada hari peperangan Khaybar daripada harta rampasan perang tidak mengikut maqasim, tidak mengikut peraturan pembahagian yang betul, yashta'ilu alaihi nara, menyalakan ke atasnya api neraka. Wah. Bayangkan. Intinya beliau menyampaikan bekerja apa saja itu adalah sesuatu kebaikan. Bekerja apa saja. Yang penting yaitu niatnya, apakah dia bekerja dengan ikhlas atau tidak. Sama halnya dengan polisi. Ketika polisi tugasnya menjalankan undang-undang, menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara, semisal menjaga rakyat sipil dari gangguan orang-orang yang tidak benar, atau katakanlah nanti mereka berperang untuk menjaga rakyatnya, kemudian polisi itu meninggal dengan niat ingin menjaga rakyatnya atau ingin menjalankan tugasnya sebagai pengaman, keamanan, maka status polisi ketika wafat, maka wafatnya oleh Allah dihitung sebagai mati syahid. Kenapa? Karena niatnya ikhlas, karena niatnya menjalankan tugasnya yang diberikan oleh atasannya. Jadi intinya apapun pekerjaan kita yang penting halal, kemudian diikhlaskan, diniatkan dengan ikhlas, maka pekerjaan kita akan dihitung oleh Allah atau nilainya di sisi Allah adalah pahala yang luar biasa. Dan sebaliknya ketika kita bekerja dengan sesuatu hal yang katakanlah baik, tetapi kemudian diniatkan untuk menipu, diniatkan untuk curang. Kalau saya bekerja dengan jujur maka gaji saya sekian. Kalau saya mencuri sedikit demi sedikit saya akan banyak uang. Jadi itu akan dihitung dosa oleh Allah. Sekali lagi, apapun yang kalian kerjakan, kalau diniatkan dengan rasa keikhlasan, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah bayar nyawa dia. Masa tu bukan peperangan nak ada gaji. Memang pergi perang dengan Nabi. Bukan kata Nabi kata, yang ni gaji sebulan. Tak ada. Memang for the sake of religion. Perang hanya kerana Tuhan. Pada zahirnya lah. Kerana Allah. Tapi dia join peperangan itu. Dia ambil harta dengan cara yang tak betul. Dalam peperangan tu.
yashta'ilu alaihi nara. Tashta'ilu alaihi nar, Wah. yashta'ilu alaihi nar, menyala kepadanya api neraka. Sebab itu kita yang duduk dalam saya sama juga, bukan polis saja, mufti ke, ustaz ke, timbalan mufti ke, sama juga dengan kerja kita. Semuanya. Betul ataupun tak betul. Slogan okey, zahir kerja okey. And the end of the day, between us and Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kita dengan Tuhan. Allah saja tahu dia ni dapat pahala atau tak dapat pahala. Kenapa dia menyertai dan apa yang dia buat ketika dia berkhidmat dan berkaitan dengan tugasan. Manusia semua ada salah. Mungkin dia ada salah di luar pada ni di rumah dia, salah yang personal. Itu antara dia dengan Tuhan lah. Tapi salah yang berkaitan dengan jawatan dia. Berkaitan dengan tugasan yang diberi pada dia. Sebab itu mudah-mudahan semua kita, setiap hari kita ada peluang yang sama. Hatta orang awam yang start motor pagi-pagi nak keluar, kalau dia mati masa dia pergi kerja tu, dia mati mendapat pahala fisabilillah kerana dia keluar nak bagi makan Betul. anak isteri dia. Termasuk kita juga. Ah, Tapi kalau dalam fikiran dia tak semuanya. pernah kata aku ni nak bagi makan anak isteri ni kerana tugas Allah Ta'ala bagi pada aku. Ataupun aku penting nak pertahankan negara tergantung ni. niatnya kita bekerja untuk takdirkan. apa. Kalau kita Dah lah niatkan nak dapat untuk rezeki. mencari nafkah Ditakdirkan pula untuk tugas kebutuhan untuk anak menjaga isteri, kemudian orang dia keselamatan meninggal orang. di perjalanan, Masya Allah, maka ada dia ruang akan hidup kebaikan untuk sebagai aku buat. syahid. Dia Seperti tak itu. ada langsung dalam fikiran dia yang tu. Dia hanya fikir dia dapat duit, lepas tu aku selesai masalah aku. Itu kerugian tu ditanggung oleh diri dia, walaupun dia ada peluang sebenarnya untuk mendapatkan pahala yang besar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang fikir ikhlas dalam kerja hanya penting untuk polis. Hakikatnya nasihat Dr. Maza ini sebenarnya ditujukan kepada kita semua. Dalam perkongsian kali ini, Dr. Maza menjelaskan bahwa majoriti manusia bekerja kerana ingin mencari rezeki untuk menyara kehidupan. Itu bukan sesuatu yang salah. Kita bekerja untuk memberi makan kepada istri, anak-anak dan keluarga dengan rezeki yang halal. Namun persoalan besarnya ialah, adakah kerja kita sekedar untuk gaji atau juga kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut beliau, ada segelintir manusia yang sejak awal memilih kerjaya kerana mahu berkhidmat kepada masyarakat. Ada doktor yang memilih berkhidmat di hospital kerajaan walaupun boleh memperoleh pendapatan lebih tinggi di sektor swasta. Ada juga anggota polis yang benar-benar bercita-cita menjaga keamanan negara walaupun tidak ramai. Golongan seperti ini membuktikan bahwa pekerjaan juga boleh menjadi satu bentuk ibadah. Dr. Maza turut menjelaskan bahwa keikhlasan tidak semestinya hadir sejak hari pertama seseorang bekerja. Seperti kata para ulama, seseorang mungkin memulakan sesuatu kerana tujuan dunia, tetapi apabila dia memahami nilai amanah dan tanggung jawab, dia boleh mendidik dirinya menjadi lebih ikhlas. Sebab itu, setiap hari adalah peluang untuk memperbaharui niat. Beliau mengingatkan bahwa setiap jawatan adalah amanah. Sama ada kita seorang polis, doktor, guru, penjawat awam, peniaga, pemandu, pekerja kilang atau ustaz, semuanya akan dipersoalkan oleh Allah. Jika amanah itu dijaga dengan baik, pekerjaan yang dilakukan setiap hari boleh menjadi sebab seseorang memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah. Dr. Maza kemudian membawa contoh daripada hadis Nabi SAW mengenai seorang lelaki yang gugur dalam peperangan Khaybar. Pada pandangan manusia, dia dianggap syahid. Namun Rasulullah SAW menjelaskan bahawa lelaki tersebut tidak memperoleh ganjaran syahid
kerana mengambil harta rampasan perang sebelum dibahagikan secara sah. Kisah ini menunjukkan bahwa penilaian manusia boleh tersilap, tetapi Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati dan setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Pengajaran yang sangat mendalam daripada kisah ini ialah amal yang kelihatan hebat di mata manusia belum tentu diterima jika niat dan amanahnya rosak. Sebaliknya, pekerjaan harian yang nampak biasa boleh menjadi ibadah yang besar jika dilakukan dengan niat yang betul dan penuh integriti. Dr. Maza turut mengingatkan bahwa seseorang yang keluar bekerja pada waktu pagi dengan niat mencari rezeki halal untuk keluarganya, menjaga keselamatan masyarakat atau berkhidmat kerana Allah, berpeluang memperoleh ganjaran yang sangat besar. Bahkan jika dia meninggal dunia ketika menjalankan amanat tersebut, dia mempunyai harapan mendapat ganjaran yang mulia di sisi Allah. Tetapi jika seluruh hidupnya hanya memikirkan gaji dan kepentingan diri tanpa mengaitkan pekerjaannya dengan Allah, maka dialah yang paling rugi kerana kehilangan pahala yang sebenarnya sangat mudah diperoleh. Kesimpulannya, pekerjaan bukan sekedar sumber pendapatan, tetapi juga peluang mengambil pahala setiap hari. Gaji memang penting untuk kehidupan, namun niat kerana Allah, menjaga amanah dan berkhidmat dengan jujur, itulah yang mengangkat sesuatu pekerjaan menjadi ibadah. Apa sahaja profesi kita hari ini, marilah kita memperbaharui niat agar setiap langkah mencari rezeki menjadi saham akhirat. Jika Anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya lebih banyak ilmu bermanfaat dapat dikongsikan kepada semuanya. Kongsikan juga video ini kepada keluarga dan sahabat agar sama-sama kita memperbaiki niat dalam setiap pekerjaan. Semoga Allah mengurniakan kita rezeki yang halal, hati yang ikhlas, dan pengakhiran yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.